Beginilah Ros. Ya, ya. Lirikan mata kamu tu, ayah dapat rasakan yang kamu tu suka pada si Manap. Betul ke tidak? Sebenarnya kan ayah, tiap kali Ros tengok je muka Abang Manap tu, Ros nampak. Nampak apa? Ros nampak masa depan Ros. Hati-hati Ros. Kenapa ayah? Sebab dia tu tengah ada kes. Ayah ni tak baik lah. Kes tu kan dah selesai. Yelah Ros. Ayah ni tak ada benda. Inilah orang yang paling baik dalam dunia. Kenapa? Tak ada. Lagi ni, pihak management aku nak kena sound. Ini bukan goli. Kau ni pun. Kalau tak ada dialog yang mengganggu orang nak bercakap. Kamu bertiga. Ya. Kan hari ni cuti? Ya. Tahu. Kenapa datang sini? Punya pasal lah.